Mengapa tidak boleh merayau di waktu maghrib? Betulkah nasihat itu? Ya, betul. Berdasarkan hadis riwayat antaranya yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Nabi SAW bersabda yang bermaksud apabila datang kegelapan malam dan menjelma lewat petang. Artinya ulama tafsir sebagai bila datang waktu maghrib, datang kegelapan, dari cerah ke gelap. Bermula kegelapan malam itu ialah di waktu maghrib. Maka tahanlah anak-anak kamu, kata Nabi. Artinya ditafsirkan tahan, jangan bagi mereka keluar rumah. Anak-anak kamu bila masuk waktu maghrib, tahan, kata Nabi, tahan. Tahanlah anak-anak kamu, jangan bagi mereka keluar rumah. Ini kerana pada waktu itu syaitan berkeliaran. Masa peralihan siang ke malam, syaitan berkeliaran. Ada orang yang saintifik sedikit, dia kata, oh ini ada sainsnya. Sebab cahaya merah di ufuk alam itu dia punya frekuensi sama dengan syaitan. Itu Allahu alam lah. Itu perbincangan. Tapi perbincangan pun nak kata ini hadis ni benar. Tak apalah. Tapi saya lebih berminat dengan cerita hadis ini. Dia berkaitan benda gaib. Kita tak nampak syaitan. Kita tak tahu syaitan berkeliaran. Tak nampak. Tapi Nabi SAW mengatakan di waktu itu syaitan berkeliaran. Jadi tahan anak-anak kamu, jangan keluar. Sampai keadaan gelap. Jadi kalau terpaksa, lepas dah betul-betul gelap, masuk isya kan, okeylah. Bila masuk maghrib, tutup pintu sebagainya. Kalau nak buka balik lepas isya, boleh buka balik lah. Nak sidai apa-apa ke, buka balik. Dan bila tutup pintu, sebut nama Allah. Jadi hadis ni agak umum. Perbincangan ulama, mereka bincang hadis ni panjang lebar, dikaitkan dengan hadis-hadis yang lain. Jadi bila kita kaji kitab dan perbincangan yang meluas, maka rumusannya ialah, ya, waktu maghrib syaitan berkeliaran. Jangan keluar rumah kecuali untuk beribadah. Contoh kita keluar, nak pergi ke masjid, bayang berjemaah, itu okey lah. Tapi sekadar keluar, ni pasal apa keluar maghrib? Saja nak ambil angin, nak ambil angin, hang dapat benda lain, dia kacau. Jadi tumpu pada ibadah. Islam mengajar kita di waktu itu masuk maghrib, terus siap untuk beribadah. Lepas itu baca maksurat, zikir, baca Quran. Di masjid kita boleh niat i'tikaf, duduk, tak baca Quran pun zikir, istighfar, masya-Allah. Sampai isya. Isya semayang lagi. Lepas itu gelap, ada kelonggaran sedikit selepas itu. Kemudian Nabi kata dan tutup pintu. Bila tutup pintu baca bismillah. Maka bila kita tutup pintu baca bismillah, seolah-olahnya dia mengunci rumah kita dari gangguan-gangguan yang jahat ini. Bismillah. Jangan tutup saja. Bismillah. Ada benar dia. Sekarang kita tahu benar berdasarkan hadis. Lebih cantik lagi. Okey.